Secret. Baru balik. Ibu baru balik dengan aku jalan jam, okay? So anak-anak ibu ni, dia kata apa? Dia nak buka blind box. Yang ni yang last tau. Ini yang ibu buka yang last punya. Ni ada berapa lagi ni? 2. Okay, pilih lah. Okay. So tengah besar ni kotak ni ada buang lah. So kita akan buka juga blind box baru nanti. Kita habiskan blind box yang sedia ada ni tau. Okay. So jom kita buka ni. Ni siapa ni? Adik ni kakak. Okay, jom buka lah terus. Kita buat laju-laju. Kita tengok apa yang perlahan-perlahan. Kita tengok apa yang sebelum tu kita pilih. Oh yelah, tak apa. Kita buka dulu. Korang nak pilih kan? Okay, apa yang kita dapat ni? Kek dengan ni. Oh, ada 2 ni kan? So yang ni siapa punya tadi ni? Kita punya yang besar. Betul. Yang ni yang bersih. So kakak nak ni, adik nak yang ni kan? Betul lah. Betul ni adik punya tadi. So jom kita buka. Kita tengok. Apa? Tak nampak. Siapa nak buka dulu? Saya. Adik ke kakak? Saya nak angkat tangan dulu. Besar. 2 tambah 2 berapa? 4. Okey, kakak jawab dulu, kakak buka dulu. Dapat ni. Tada! Dalam ni kan dia ada 8 tau, 8 jenis. Dia dapat yang ni. So kita kena tengok adik confirm lah hitam ataupun tak tahu ada surprise ke secret ke kan. So jom buka dia. Jangan. Bismillahirrahmanirrahim. Hitam. Oh ya. Jadi Secret. hitam. Ni cantik juga. Hitam ni mata. Mata kejut kan? Nak secret kan? So yang ni mata dia kuning. So korang nak tukar tu macam mana? Korang deal kat belakang nanti Dia jangan kat belakang. Okey, nak fikir. Biar diorang fikir dulu nak tukar ataupun tidak. Biar diorang fikir dekat belakang. Tapi kejap je. Adik ni memang jenis yang orang kata murah hati. Apa yang kakak dia suka, dia mesti akan bagi ni. Dia nak uji kakak dia tu. Dia kata apa, tak apa, kejap dia nak fikir. Dia tahu. Biasa dia begitu ya kisahnya. Dia akan bertukar juga. Jangan kata apa yang dia dapat KP Bara pun dia pergi bagi kakak. Apa lagi? Yang dapat hitik pun dia bagi kakak. Yang dapat apa lagi? Apa tu yang surprise? Yang secret tu semua dia bagi kakak. Ikan mana? Ikan Yang ocean punya tu. Yang ocean tu kan, yang ocean yang banyak kakak ikan comel tu dia bagi kakak. Dia bagi banyak benda yang dia bagi kakak. Sekejap je. Ni kalau rabbit banyak lagi. Banyak benda yang dia bagi kakak. So kena respect each other. Okay, so respect point. Mana ibu beli benda ni? Okay, kalau tak ada kat beg kuning, korang baca caption. Kalau ada beg kuning, ada kat situ. Okay, so bye-bye. Tunggu ada next blind box. Ada banyak lagi blind box yang ibu akan buka. Dan nak ambil yang tu, ocean tu kat sini. So ada blind box yang ibu akan kongsikan dengan korang, especially yang berdekatan dengan ibu. Yang rezeki lah, dia bergantung pada rezeki. Kalau betul-betul ada rezeki korang, memang korang akan dapat benda ni. Dalam ni ada 8. Ibu akan bagi seorang satu je lah kan. Kita bagilah peluang kat orang juga kan. So seorang satu dia akan dapat lah. Yang mana dia pernah dapat tu tak dapat dah lagi. Okay, macam anak buah ibu tu memang dia akan buka. Anak buah ibu dia akan buka. Anak buah ibu dapat extra tak apa. Ibu dia. Okay, so bagi. Kan, tukar. Sekejap dia dah tukar. Secepat itu. Okay, so yang ni nanti ibu buat video. Dan ada lagi. Allahuakbar. Alhamdulillah. So for the next ada lagi banyak blind box yang ibu akan buka. Okay, so korang check dekat kuning ataupun dekat caption. Okay.